Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Dah lama lah tak bawa untuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey guys, hari ni kita nak test ride SYM VFE 185i. Sebelum tu kita isi minyak dulu. Wow, meter dah banyak cantik tu. Banyak cantik. Okey, jom kita bermula dengan sesi uji kaji SYM VFE 185. Dah lama tak bawa motor kelas. Rasa lain macam ni. Lain macam selalu dia bawa skuter, duk pulas-pulas lah ni, nak masuk gear, nak tarik kelas kan. Dia rasa lain sikit lah kan. So untuk SYM ni handle dia macam agak panjang sedikit lah. Sedap lah bawa. Enjin dah smooth ya. Tapi not bad lah. Cara handling, suspension bagi aku okey, tak ada masalah. Memang handle tu rasa macam panjang sedikit kan. Cuma itu perkara biasa. Untuk bawa ni kuasa pun, power motor pun okey lah. Tapi macam seat tu agak kurang sikit. Untuk akulah seat tu kurang sikit lah. Sebab aku kan badan special size, so memang agak kurang. Tapi untuk orang-orang yang small ni tak ada hal lah, biasa lah kan. So untuk SYM ni aku rasa tak ada masalah. Untuk gear pun lembut apa semua. Cuma kadang-kadang gear 2, gear 3 tu kita bawa pelan, dia ada vibration sedikit. So dia tetap samalah macam yang SYM yang sebelum ni. Okey, yang kekurangan sedikit dekat SYM baru ni ataupun yang kuasa yang lama pun sama, ada penyakit dia. Macam kita gear RPM rendah. So kita dalam gear 2 ke gear 3 ke, bila kita pelan minyak tu slow, dia akan macam vibration tau, atau macam gegak, macam sangkut. Tu problem dia. Sampai sekarang pun problem tu aku masih rasa lagi, sebab aku dah yang naik yang lama punya. Sama juga penyakit dia dengan yang baru. Kita kona dulu, kita tarik tengok sikap dia macam mana. RPM atas dia banyak syok, banyak best. Okey, kat sini untuk SYM ni RPM atas sedap. Bila kita tarik, dia RPM naik tinggi masuk gear. Gear pun tak lemau, steady lah gear dia. Katok gear, hidup. Katok gear, hidup. Memang cun lah. Cuma RPM rendah saja yang ada vibration sikit lah. Dia macam sangkut sikit. Lain semua okey. So mungkin yang mana yang dah pakai SYM ni, tak tahulah apa penyakit SYM apa semua kan. Sebab aku tak pernah pakai SYM 185 ni, aku tak tahulah. Tapi bagi aku dah test SYM yang V1 dengan yang terbaru ni. Yang terbaru ni boleh katakan V2 lah kan. Tapi aku lebih sedap, lebih selesa bawa yang V1. Ok guys, tekan saja video aku untuk SYM VFE 185i. Kalau hampa berminat dengan motor ni, nak tahu lebih lanjut, bolehlah kontak dengan Mr. Richard dan Mr. Ping. Aku dah letak di description. Jangan lupa like, share dan subscribe di channel Pop PNG. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.